Okey, siapa yang suka pergi camping, barang-barang keperluan camping semua boleh dapat dekat Decathlon. Macam saya memang suka camping, macam HP, macam tu kan. Jadi saya pun carilah barang-barang yang boleh tahan lama tapi harga tak mahal sangat. So saya pun scouting around lah. Macam kapet bawah ni pun boleh muat 4 orang tapi harga tak mahal. Kerusi, dia punya tent dengan dia table semua kan, semua okey je, boleh lipat simpanan kereta, tak ambil ruang yang banyak. So macam tempat tidur ke apa-apa kita nak cari pun ada kat sini. Macam kita nak katil yang inflatable kan, ada banyak jenis. Tapi bukan nak pergi tidur lah. Janji ada alas kapet, boleh duduk, boleh lepak, okey je. Orang ada pun macam fluffy pillow dengan inflatable pillow pun, memang best. Ni yang jenis gantung dekat pokok. Tak biasa guna lah. Yang ni saya pernah beli masa saya pergi PD, saya pakai untuk extra bed. Memang cun lah, sampai sekarang dia tahan. Benda ni kan, dia boleh macam alas kat rumput tau. Macam kita nak duduk bersila ke apa kan, dia memang khas untuk kegunaan tu lah. Jadi boleh simpan balik, macam you fold balik kan, dia jadi kecil macam ni. Bagus kan. Ni semua alat-alat untuk camping lah. You nak pacak kabel tent tu dekat rumput tu, inilah barang-barang dia. So kan, macam yang ni dia panggil tarp ke ataupun dia panggil alas kan, saya tak tahulah. Tapi dia memang ada banyak barang macam kita boleh guna sebagai alas kan. Macam kapet ni semua kan, harga pun okey je. Ada setengah yang lagi besar. Yang tadi yang saya tunjuk tu, dia jenis kecil yang 4 orang boleh duduk. Kalau pergi solo camping yang awal tu saya tunjuk tu, memang bagus lah. So itu memang boleh katakan okey. Yang ni untuk dapat redup lah, redup daripada matahari lah. Bukan macam full tent, dia macam kasih lindung matahari je. Kita pakai benda macam ni, tapi tak perlu kot. Benda-benda lain semua seperti macam cooking utensil, macam sudu, garpu, pinggan, mangkuk, semua pun boleh dapat dekat sini jugalah. Macam ni semua kan, memang so ada yang apa orang kata, dia punya cawan, tapi saya lebih suka cawan yang stainless steel terus lah. Yang ni jenis untuk fashion saja. Macam stainless steel tu kita boleh terus letak dekat api kan, dia boleh bakar kan. So I lebih suka yang benda macam tu. Yang tu lagi best. Tapi itulah, di Decathlon ni dia memang ada banyak barang lah kita boleh guna lah. Gas stove pun dia ada. Gas stove tu dia macam jenis kecil kan. Tapi gas stove tu saya dah beli dekat Shopee dengan Lazada dulu. Sama juga, ada lagi murah. Tapi kalau lagi standard boleh beli kat sini. Dia lebih kurang sama je. Kita kena pakai apa, can gas tu kan, yang kita boleh beli dekat mana-mana kedai. So macam tu je lah barang-barang kat sini. So adalah banyak-banyak jenis lagi. Table besar, table kecil, table yang datang dengan 4 kerusi pun ada. So dia memang nak katakan dan dapatkan equipment yang lengkap boleh dapat kat sini lah. Boleh terus pergi camping. Cakul pun dijual. Tengok, kalau bawa cakul sendiri boleh dekat Giant ke mana-mana. Tapi yang ni pun macam standard. Ni pun gas stove dia orang kan. Tapi saya dah beli dekat online lah, tu lagi murah sikit. So selain daripada tu, banyak ni je lah diorang ada kot. Tapi yang lampu saya tak jumpa lagi. Lampu tu hari tu diorang disimpan display, tapi saya rasa lampu tu boleh dapat mana-mana pun. Okey, itu saja. Bye.